Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So seperti yang kita dah maklum hari itu, kita akan adakan apa nak kata ni, kelas sifir kan, perbincangan tentang sifir. Kalau nak tahu kan, sifir tu apa benda tu Ustaz kan? Nanti kita tengok saja, kita bincang saja. Cuma kalau tengok kebanyakan daripada yang join pada hari ini, kan, saya rasa semua dah ada asas bahasa Arab kan. Okay. So apa ni? Yang ni sebagai revision lah, sebagai ulang kaji. Okay. Sebab dulu rasa pernah buat ini kan. Cuma berapa tahun dah lupa dah. Saya rasa Kak Siti pun pernah join dulu kan. Kan. So itu dah lama lah. So yang ni kita ulang kaji balik kan. Ini sebagai ganti lah, sebab sebelum ni kita buat kelas yang doa tu kan. Yang ni kita sebagai ulang kaji. Kita bincang tentang sifir. Sifir tu apa? Nanti kita tengok saja. Okay. Dia sebenarnya kalau dari sudut istilah dia, dia disebut sebagai ilmu saraf. Ilmu saraf. Bukan saraf kan? Saraf. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kalau tengok yang kita nak bincang hari ini adalah diagram kuning tu. Diagram kuning yang ni. Awak tak jumpa ni. Okay, saya tengok. Okay, yang ni. Diagram kuning. Kuning yang ni bukan yang haraf yang ni. Kan? Kuning A dengan kuning B. Yang ni yang baru. Yang lama punya dia lain sikit lah. Kan? Okay. Okay. Okay, semua nampak. Nampak tak yang saya share? Nampak Tak nampak eh? Nampak kosong eh? kosong. Betul lah. Kalau kosong tu betul lah tu. Okay. Okay. So, yang tu lah. Semua ada kan yang tu kan? Diagram tu kan? Sebab kalau tengok kata-kata ni semua daripada huruf ni. Kan? Okay. So kita akan guna diagram tu lah yang kuning tu. Okay. Ada yang dah pernah belajar dan ada yang baru nak start belajar kan? Okay. So tak apa. Kita raikan semua. Okay. So, kalau kita tengok tuan-tuan. Diagram kuning ni tuan-tuan. Dia menceritakan tentang sifir. Tentang apa? Sifir. Okay. Sifir ni adalah istilah yang digunakan kan, apa ni, di sinilah, Akademi Hud. Okay. Tapi kalau kat luar sana tuan-tuan, biasanya disebut sebagai ilmu sarf. Ilmu Kosong. sarf. Sarf. Dan biasanya kalau tuan-tuan jumpa sarf ni, dia akan pair dengan satu lagi. Siapa tahu? Dia takkan sebut sarf saja. Dia akan sebut satu lagi benda. Apa? Biasanya dia akan sebut nahu sarf. Kan? Nahu sarf. Okay. Tapi sebenarnya dia adalah dua subjek yang berbeza. Dan dua benda yang berbeza. Nahu lain, sarf lain. Okay. Di Hud dia guna istilah sifir. Kalau di luar dia guna istilah sebagai sarf. Ataupun disebut juga sebagai tasrif. Tasrif. Okay. Sarf ataupun tasrif. Ini nama dia lah. Nama yang sebenar lah. Kan? Okay. Sarf ataupun tasrif. Okay. InsyaAllah nanti dalam perbincangan nanti
saya akan cubalah untuk memudahkan supaya kita semua dapat nampak, dapat faham. Okey. Nama ilmu ni adalah sarf ataupun tasrif. Okey. So, ilmu dia cerita tentang apa, tuan-tuan? Kalau tanyalah ilmu bahasa Arab, duk cerita apa? Bahasa Arab kan. So, sarf dengan tasrif ni dia cerita tentang apa? Perubahan perkataan. Dia cerita tentang apa? Perubahan perkataan. Macam mana tu, Saan? Nanti kita tengok contoh lagi. Okey, so ilmu saraf dia menceritakan tentang apa? Perubahan perkataan. Itu tajuk utama dia. Okey. Macam contoh lah, tuan-tuan. Apa yang contoh? Contoh perkataan alima lah. Ini nak bagi nampak. Okey, alima. Lepas tu dia jadi ya'lamu. Okey. Lepas tu, apa lagi dia jadi alim. Lepas tu, maklum. Ataupun apa lagi? Alim. Apa lagi? Alam. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Okey. Okey. Kalau tengok, tuan-tuan, ini contoh bawah ni. Alima. Lagi ya'lamu. Lagi alim. Lagi maklum. Alim. Alam. Dia sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita perhati, dia sebenarnya daripada kata dasar yang sama. Dia daripada kata dasar yang sama. Cuba tengok alima ya'lamu. Ada tak dalam tu perkataan alima dalam ya'lamu? Ada kan? Alim. Maklum. Ada tak? Alim. Alam. Semua ada. Kan? Okay. So, ilmu saraf ni dia cerita bagaimana nak ubah perkataan tu jadi bentuk yang berbeza. So, dia bukan main ubah je kan? Main ikut rasa tak. Yang ni dia ubah mengikut kepada kaedah. Okay. Kalau contohlah, tuan-tuan tak apa nampak. Contohlah, kalau dalam bahasa Melayu. Okay, contoh. Kalau contoh perkataan belajar. Contoh kita ubah macam mana jadi? Belajar. So kita buat jadi belajar. Apa lagi? Pembelajaran. Pembelajaran. Apa lagi? Pembelajaran. Ataupun belajarlah. Mengajar. Mengajar. Yang ni Dipelajari. ya? Dipelajari. Dipelajari. Apa lagi? Ini pelajar pengajar kan? Lain tu. Yang ni pelajar. Orang yang belajar, betul tak? Satu lagi pengajar kan? Lain. Dipelajari. Ya juga. Pengajar. Asalnya daripada perkataan ajar je. Betul tak? Belajar, pelajar, pembelajaran, belajarlah, pengajar. Dan lain-lain lagi lah. Nampak? Dia apa ni? Ubah perkataan. Itu adalah ilmu sarf. Iaitu cara dia nak mengubah perkataan. Okay. Kalau contoh bahasa Inggeris. Apa contoh dia? Kalau belajar bahasa Inggeris apa? Belajar. Belajar bahasa Inggeris apa? Learn. Contohlah, learn. Okay, kalau ataupun kalau pelajar, kalau pelajar, Student. student. Kalau kita pecah daripada perkataan learn, Learner. 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 kalau pembelajaran, Learning. learning. Kalau belajar lah, tu sama kan?
Belajarlah. Sama kan. Kalau pengajar, learner. Kalau pengajar macam mana? Tak edit lah kan? Tak ambil asal. Tak edit kan? Ke boleh buat? Sebab learn tu maksud dia belajar kan? Kalau ajar jadi lain pula kan? Dia Okay. lain. Ambil BI dia lain. Ah, dan tuan-tuan boleh kias lagi lah. Kan? Tuan-tuan boleh kias lagi. Okay. So, sebagaimana dalam bahasa Melayu pun kita boleh ubah perkataan daripada kata dasar yang sama. Bahasa Inggeris pun boleh. Yang ni saya bagi contoh ni supaya tuan-tuan nampak. Oh, rupanya bahasa Arab pun boleh berubah. Ya. Okay. Yang ni supaya tuan-tuan bila tuan-tuan baca Quran, bila tuan-tuan tengok perkataan bahasa Arab, rasa macam ada hubungan dengan perkataan yang lain. Kan? Yang itulah, yang tu yang apa ni? Saya cadang kenapa nak buat bulan puasa ni. Tambah-tambah kalau tuan-tuan bulan puasa ni banyak tadarus. Tak? So masa tu lah kita boleh tengok, oh rupanya dalam bahasa Arab ni dia ada perubahan perkataan. Yang mana kalau tuan-tuan dapat faham cara dia berubah, cara dia tukar perkataan tu, tuan-tuan akan nampak, oh rupanya dia ada kaitan makna. So boleh agak lah dia punya makna tu macam mana. Okay, Wak. Itu kelebihan lah kalau orang belajar ilmu ni, sorof ni, dia akan nampak perkataan. Okay. Faham. Ya. Senang faham. Senang faham. Macam contohlah perkataan kitab. Kitab maksud dia apa? Buku. And kalau kitab isim kan. Kalau Baca. kataba maksud dia apa? Boleh. Tulis. Kalau kutiba, ditulis. Kalau penulisan, jadi macam mana pula? Kalau penulis, ditulis. Tahfiz kan, daripada mana tu? Okay. Itu semua adalah pembelajaran dalam ilmu sarf. So sarf ni, ilmu sarf menceritakan tentang apa? Perubahan perkataan. So itu adalah pengenalan kepada ilmu sarf. So dia berubah. Dan macam mana cara dia nak berubah, yang itulah yang dibincangkan. So nama dia apa tadi? Ilmu sarf. Ataupun nama lain tasrif. Hud dia guna istilah sifir. Ni kalau Hud lah dia guna istilah sifir. Kenapa? Mungkin dia nak dia nak samakan dengan 12 sifir tu lah. Sifir ada 12 kan. Okay. So dia nak samakan dengan sifir. So dia buatlah dia buat nama sifir. Asalnya adalah nama sarf. Ilmu tu nama ilmu sarf ataupun tasrif. Dan nama dua-dua lah kan. Sarf ataupun tasrif. So dia fokus kepada apa? Perubahan perkataan. Okay, setakat tu jelas. Clear? Okay. So kalau kata nak berubah ni tuan-tuan, dia mesti ada huruf yang asal. Dia berubah kan. Berubah ni maksudnya dia berubah daripada perkataan yang lain. Ya? Perubahan bentuk. Okay. Okay. So nak kata dia berubah daripada apa? Okay. So yang ni lah yang kita perlu faham bahawa perkataan dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar balik, berapa jenis lah perkataan dalam bahasa Arab? Ada? Perkataan dalam bahasa Arab ada berapa? Yang ni asas ni. Tiga, Ustaz. Tiga lah. Yang pertama apa? Isim. Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga haraf. Okay. Cumanya tuan-tuan, haraf ni,
Okay, untuk haraf kita dah tahu yang dia memang tak berubah. Betul tak? Memang benar. Haraf ni dia memang tak berubah. So kita tak bincangkan tentang dia dalam ilmu saraf. Sebab apa? Sebab dia tak berubah. Ilmu saraf, perubahan perkataan. So haraf tak berubah. Macam mana nak masuk? So maksudnya apa? Haraf tak dibincangkan dalam ilmu saraf. Kenapa? Kerana dia sendiri tak Tak ubah. berubah. So memang tak dibincangkan. So yang ni lah kan, isim dan fi'il je lah yang kita bincangkan dalam ilmu saraf. Sebab tu lah kalau tuan-tuan tengok dalam diagram kuning tu, kalau tengok di sebelah kiri, tuan-tuan tengok ini. Sorry, bukan kiri, yang bawah. Yang ni. Perasan tak yang di atas semua ni? Ada fi'il dan isim je. Perubahan. Tak nampak. Nampak tak? Saya kalau Tak nampak. apa warna okey sikit. Oh, tak masuk lah. Nampak tak? Try dark blue, Ustaz. Dark blue yang ni kan? Hitam. Nak Biru gelap tu, je. Ustaz. Biru tu. Biru tu. Oh, tak nampak. Nampak. Hijau. Apa warna yang sesuai lah? Tak pun kita tulis je lah. Dia tak boleh ni apa? Tak boleh highlight. Tak tahu nak pakai warna apa. Tak apalah. Tengok yang ni. Kuning Kalau tuan-tuan perasan, dia hanya sebut fi'il dan isim je. Yang ni bukan isim fi'il. Yang ni fa'il. Nampak macam sama tak dia lain. Okey. Yang ni isim juga. Fi'il. Tuan-tuan tak jumpa haraf. Sebab apa? Haraf tak dibincangkan. Kenapa tak dibincang? Sebab Tak sifat haraf dia memang tak berubah. So nak bincang apa? Okey? Memang dia tak berubah. Yang ni pun sama. Fi'il. Semua fi'il. Okey. Jelas itu. Okey. So bila kata perubahan, okey, yang akan berubah sama ada isim ataupun fi'il. Dan dua jenis perkataan ni tuan-tuan, paling kurangnya tuan-tuan dia terdiri daripada kata dasar yang ada sebanyak berapa huruf tuan-tuan? Tiga. Ya. Tiga. Paling kurang adalah 3 huruf. Bukan 3 perkataan. 3 huruf. Paling kurang. Dia ada sebanyak berapa huruf? 3 huruf. Sekurang-kurang. 3 huruf. Cuma dulu saya ingatlah kan, kenapa dipilih 3 huruf kan? Dia ada sebab tuan-tuan. Dia ada sebab. Kenapa tak 2, kenapa tak 1? Tetapi hanya apa? Paling kurang 3. Kenapa? Dia memang ada sebab kan? Cuma saya fikir macam ni lah. Kalau contohlah, kalau 1 huruf, kalau apa-apa jadi kat huruf tu macam mana? Contoh kena buang ke apa? Tak ada. Tak nampak bayang. Betul tak? Kalau 2, tinggal. Kalau contoh huruf tu kena buang, tinggal berapa? Tinggal 1. Kalau 3 huruf, kalau contoh kena buang 1, macam mana? Boleh nampak lagi kan? Kan? Dia soalan macam ni lah kalau tuan-tuan pergi jalan seorang. Risiko tinggi tak? Jalan seorang. Jauh pula tu. Takut. Risiko banyak lah kan. Tapi kalau jalan 2, okey sikit lah kan.
Okey. Okey lah sikit kan. Contoh dia apa ni, ride ke apa kan. Ini ride seorang. Apa-apa jadi tak tahu lah. Ni kalau ride dua orang. Okey lah sikit. Kalau tiga, yang ni selamat lah. Kan? Ini selamat lah. Contoh. Tiba-tiba seorang ni sakit. Yang dua ni boleh tolong. Oh, Sunnah. Sunnah dia ganjil. Sunnah ganjil. senang. Kalau satu ni bahaya. Kenapa? Contohlah kalau huruf tu kena buang. Sial lah. Tak ada nampak bayangan dia. Kalau dua lain sikit. Kalau tiga, tiga ni selamat lah. Okey, tiga ni selamat. Kenapa dipilih tiga huruf? Itu ada sebab. Boleh. Cuma tiga huruf ni okey lah sikit. Dia nampak. Maksudnya kalau contoh kena buang satu huruf pun masih lagi nampak. Okey, sebab nanti tuan-tuan akan jumpa. Contohlah perkataan yang tuan-tuan duk baca tu, waqina adzaban nar. Waqina. Ni kalau tengok ni tuan-tuan, berapa huruf, berapa perkataan sebenarnya? Waqina. Dan peliharalah kami. Itu terjemahan dia. Ini terjemahan dia. Waqina dan engkau peliharakanlah kami. Terjemahan dia panjang. Tapi kalau tengok perkataan dia tu ada huruf tu ada berapa? Tiga je. Satunya wa. Yang kedua ki. Yang ketiga na. Tak, macam mana terjemahan panjang tu Ustaz? Ya, betul. Okey. Contohlah waqina. Wa tu dan. Ki engkau peliharalah. Yang ni panjang sikit. Na kami. Ki itu sendiri asal daripada tiga huruf. Tapi dia dibuang. Asalnya daripada apa? Waqa. Yang ni kes nanya lah sikit. Yang pertama pun dibuang. Hujung pun dibuang. Dia tinggal. Baris bawah. Dia tinggal yang tengah je. Yang tu pun baris bawah. Okey. Itu contoh lah. Kan? Kenapa dipilih tiga huruf. Yang ni yang lebih selamat lah. Supaya tuan-tuan nampak. Kan? Maksudnya kalau kena buang pun kita masih nampak rupa. Masih nampak rupa. Okey. Okey. Setakat tu masih lagi boleh follow. Boleh. Okey. Sebab ada yang baru join pun ada ni. Okay, dan mungkin baru first time kan. Tengok rupanya CV ni macam ni rupanya. Boleh follow Okay. Boleh. Kalau Puan Badriah, Kak Siti tak risau ni. Yang lain okey lah. Okay. Puan Aizah okey. Jelas Dapat. Okay, start. Okay. Dia paling kurang je lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham sorof ni, maksudnya tuan-tuan baca Quran tu tuan-tuan nampak macam mana kaitan perkataan dia tu. Itulah. Itu apa nak kata, target saya lah. Paling kurang tuan-tuan duk baca tadarus kan. Apa ni? Yang ni dah masuk berapa? 10, 11 kan. Ini dah masuk 11 kan. Fasa pertama dah habis kan. So berbaki lagi 20. Mungkin ada yang niat untuk nak khatam Quran 30 juzuk kan. So sambil tu tuan-tuan boleh perhati perkataan-perkataan. Okey. Dan memang apa ni? Antara cara nak cepat dapat bahasa Arab adalah rajin baca Quran. Bonus hafal Quran. Yang tu lagi cepat. Okey, itu. Okey, so mana tadi? Kata dasar kan? Okey, so kata dasar dalam bahasa Arab terdiri paling kurangnya daripada 3 huruf. Paling kurang. Terdiri daripada berapa huruf? 3
3 huruf. Yang ni kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu bezalah. Dalam bahasa Arab terdiri hanya daripada berapa huruf? 3 huruf. Lepas tu boleh tambah tak Ustaz? Boleh lah. Kalau dia berubah jadi perkataan yang lain, okay, dia mungkin ada penambahan lah. Macam contoh ni lah, perkataan alima. Okay, alima ni kata dasar dia. Okay, alima kata dasar. Alima ni maksud dia apa? Siapa tahu maksud alima? Mengetahui. Ya? Mengetahui apa? Tahu. Alima maksud dia apa? Tahu. Okay, berapa huruf? 3. Itu. Okay, kalau ya'lamu 4. Alim 4. 4, Maklum 5. 5. Alim kan? Alam 5. Maksudnya perkataan tu tak kurang daripada 3 huruf. Okay, boleh. Okay. Melainkan ada perubahan lah. Macam contoh wakina, yang tu kes lain. Tinggal last kali tinggal satu je huruf. Wakiki je tinggal. Okay. Itu. So terdiri daripada, paling kurangnya terdiri daripada 3 huruf. Okay, so kalau nak tukar, kita dah nampak dah perkataan dasar terdiri daripada 3 huruf. Kemudian nak tukar. Okay, nak tukar ni macam mana? Okay, daripada cara nak tukar ni lah yang apa ni? Cara untuk tukar ni tuan-tuan, lahirlah satu perkataan yang biasa kita guna disebut sebagai pattern. Ataupun dalam istilah saraf disebut wazan. Pattern ni apa maksud pattern? Dia macam ni lah, seolah macam acuan, seolah macam, contohlah kalau tuan-tuan buat kek tu, buat biskut ke apa kan, dia apa ni, nak jadi bentuk apa-apa tu, tuan-tuan pakai apa tu? Nak apa benda nama tu? Cuan. Acuan lah kan. Acuan. Contoh nak buat kek. Okay, tak apa. Okay. Contoh nak buat kek bentuk apa, bentuk bulat ke, bentuk apa lagi, petak ke, bentuk bintang ke apa kan. Itu acuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, dia nak apa ni, ubah perkataan pun dia ada acuan dia. Macam contohlah, apa ni, kalau contoh bahasa Inggeris, kalau nak tukar jadi, dia ada penambahan, apa, penambahan kat ujung, penambahan kat depan, tahu tak? Dia akan berlaku perubahan. Okay. So nak tukar tu tuan-tuan, dia mesti mengikut kepada pattern ataupun disebut sebagai wazan. Okay. So dalam diagram kuning tu tuan-tuan akan nampak patternnya dibentuk di atas dasar, di atas fa'ala. Apa maksud fa'ala? Pattern. Maksud dia apa? Terdiri, fa'ala ni tuan-tuan terdiri daripada yang pertama huruf, yang kedua baris. Tuan-tuan tengok yang contoh. Maksud kalau tuan-tuan tengok fa'ala, maksudnya tuan-tuan perlu tengok bukan kepada huruf fa, ain, lam tu tak, tetapi tuan-tuan perlu tengok kepada huruf. Dia ada berapa huruf? 3 huruf. Dan baris macam mana? Baris fathah semuanya. Itu maksudnya. Kalau tuan-tuan tengok dalam diagram kuning tu, contoh yang ni. Oh, yang ni dah. Contoh. Okay, yang ni contoh. Okay, so kalau tuan-tuan tengok contoh perkataan fa'ala. Fa'ala ni adalah acuan dia. Maksudnya apa? Kata dasar tu terdiri daripada berapa huruf? 3 huruf. Barisnya fa'ala. Okay. Contoh. Okay. Contoh bagi nampak.
Okey. Fataha. Okey. Kalau tanya Fataha, pattern dia, wazan dia macam mana? Ah, kalau tanya Fataha, pattern dia macam mana? Fa'ala lah pattern dia. Nampak? Fataha. Kalau apa lagi? Qara'a. Pattern dia macam mana? Salah. Ah, sama tak? Sama. Sama lah. Qara'a. Fataha pattern yang sama. Maksudnya berapa huruf? 3 huruf. Dan tiga-tiga huruf ni semuanya barisnya Kata. semua baris atas. Semua baris fathah. Okay, so bila tuan-tuan nak tengok apa ni? Pattern dalam ni fa'ala, fa'ila. Okay, so kalau masuk fa'ila, maksud dia apa tuan-tuan? Dia terdiri daripada berapa huruf? Tiga. 3 huruf. Tetapi baris yang kat tengahnya baris Kasrah. kasrah. Itu je lah. Macam contoh perkataan hasiba. Okay. Makna kita tak tepi lah dulu Ini nak bagi nampak perkataan je dulu. Contoh fa'ila. Okay, kalau alima, sama tak fa'ilah? alima. Yang tadi baru kita sebut. Sama tak? Sama. Sama lah. Alima, fa'ilah. Ustaz ada dua dah Ustaz. Sini pun ada. Fa'ilah alima pun ada. Fa'ilah bawah pun ada. Sama ke ni Ustaz? Ya, sama. Cuma dia beza. Beza dia macam mana kat depan nanti. Yang atas fa'ila yaf'alu. Yang bawah fa'ila Ilu. beza dia macam mana? Huruf Ain. Bagi bawah. Satu bagi bawah, satu bagi atas. So bila tuan-tuan tengok kan, fa'ila, maksud dia apa? Huruf ada 3. Huruf yang semua baris atas kecuali huruf yang tengah baris bawah. Itu je lah. Boleh? Situ nampak? So maksudnya, yang ni semua ni adalah acuan. Yang ni semuanya adalah pattern. So bila tuan-tuan tengok, apa benda ni Ustaz ni? If'al la taf'al. Semuanya adalah pattern. Dia bukan perkataan, dia adalah pattern, acuan dia. Kalau fu'ila, contoh. Okay. Nak bagi nampak Okay. Kalau qara'a, yang tu pattern fa'ala betul. Cuba tuan-tuan buat pattern fu'ila. Dia jadi macam mana? Ya? Dia jadi quri'a. Kalau yang ni. Macam mana nak buat? Fataha. Dia jadi? Ya? Futihah. Betul? Tak. Apa dah? Yang hadis tu kan? Apabila masuk bulan puasa, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Itu futihah lah saya tu. Ni? Contoh kan? Bagi nampak. Contoh maf'alun. Ini same zaman. Apa contoh maf'alun? Kita cuba yang lain lah. Okay. Yang ni kita ambil random lah kan. Okay, kalau contoh tafa'ala. Okay, yang Tuan-tuan duk baca tiap-tiap malam tu. surah apa?
Tabaraka. Sama tak tafa'ala? Sama tak? Tabaraka, tafa'ala. Sama. Sama tu maksudnya apa? Bilangan huruf dan baris sama. Okey, cuba tengok. Tafa'ala berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 5 huruf. Tabaraka berapa huruf? 5 juga. Semua baris atas kecuali huruf alif je. Tabaraka, tafa'ala. Sama. Okey. Itulah cara dia. Macam contoh sini. Mu'min. Muf'ilun. Mu'min, muf'ilun. Sama tak pattern? Okey. Apa ni? Tadarus. Tadarus lain. Okey. Tadarus. Cuba tuan-tuan cari pattern tadarus. Tadarus. Dia perkataan dia macam ni. Kecil sangat ni. Ini nak bagi nampak. Tadarus. Tadarus Al-Quran kan. Mana pattern dia? Siapa nampak? Kan? Ke dia yang dah berpindah mata ni Ustaz ni? Nampak macam sama je Ustaz. Lain-lain. Dia kadang-kadang nampak sama tapi baris beza. Jumpa tak? Pattern tadarus. Dia asal daripada darasa. Asalnya daripada kata dasar dal, ra, sin. Tadarus. Nampak? Tak nampak? Nampak. Ada nak cuba? Nampak. Nampak? Okey. Nampak. Dia sebenarnya di atas pattern ni. Tafa'ala juga tu. Cuma pattern dia yang ketiga. Yang ni. Tafa'ul. Sama tak? Tafa'ul, tadarus. Sama tak? Ish, besar je. Sama kan? Tafa'ul, tadarus. Maksud sama bilangan huruf. Cuba tengok. Tafa'ulun, tadarusun. 5. Kan? Baris sama. Tadarus. Tafarus, ul. Ustaz, sin tu mati Ustaz, ujung. Baris hujung tak perlu tengok lah tuan-tuan. Baris hujung tak perlu tengok. Kalau sorof ni tak perlu tengok. Okey. Sebab itu boleh berubah lah. Boleh. Okey, setakat tu semua jelas, semua clear. Okey ke tak semua ni? Okey, ada yang tanya apa-apa setakat tu? Dah nampak sikit cara macam mana? Ya. Nah. Dia yang penting tuan-tuan fahamlah sikit. Oh, punya sorof ni macam ni. Kan? Nampaklah bayang kan. Nampak apa ni? Apa nak kata? Cahaya lah kan. Kat ujung-ujung. Tak apa. Yang penting yang tu. Paling tak nampak banyak, nampak sikit pun okey. Okey. At least tuan-tuan nampak kan. Macam tu. Okey. So itulah. Itu berkenaan dengan sorof. So dia cerita tentang apa? Perubahan perkataan. Yang tu je dia sebenarnya. So dia nak berubah macam mana, nak
dia bukan, maksudnya dia bukan semata-mata ubah tu cara dia, tak. Dia ada kaedah di sini. Ataupun diubah tu mesti mengikut kepada pattern. Okay. So fa'ala, if'ala, semua tu, af'ala, semua tu adalah pattern. Tuan-tuan jangan nampak huruf, tetapi nampak apa? Pattern. Okay. Pattern ataupun wazan disebut juga. Kan? Okay, setakat tu. Ada yang tanya apa-apa tak setakat tu? Ini cadangnya 3 kali. Kan? Kalau sempat 3 kali. Minggu ni sekali, Ahad. Lepas tu Ahad depan sekali kan. Lepas tu sebelum raya. Kan? Sebelum raya insyaAllah. 3 kali lah. Kita ulang kaji berkenaan dengan sifir insyaAllah. Okay. Ada tanya apa-apa? Tak ada? Okay. So insyaAllah kita jumpa Ahad depan lah insyaAllah. Okay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Terima kasih. kasih. Sama. Okay.